dapatkan larian dalam lembik. Okey, kita tengok kat sini ya. Ada lari, cross, hopping, dan juga recovery. Ada 4 lah, 4. So, kat sini adalah landasan batal. Jadi kita nak dapatkan kita punya recovery, kita kena dua. Recovery ni macam lepas kita baling, kita nak break macam tu. Okay, kita ambil 2 langkah. 2 langkah kecil tak apa. So lepas tu hopping. Waktu nak dapatkan power position, so kita try lompat. Okay, lompat sampai sini. Sampai sini, lepas tu kita akan try untuk cross. So cross macam ni ya. Tu dapat kat sini. Jadi kita buat tanda satu kat belah kanan. Okay, cross, lepas tu try hopping. Macam itulah macam mana kita nak dapatkan